Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, hari ni saya di Bumi Kuching, Bumi Kenyalang Saya dekat Sarawak. Okey, kita nak masuk $3,000 kan. $3,000 hari ni supaya apa? Kenapa kena 3,000? Pasal apa? Sekarang ni iFix buat promotion untuk greeting card. Di mana daripada 3,000 minimum ni kita akan dapat rebate 690. Okey, macam mana kita buat tuan-tuan? Dan pastikan minimum investment kita adalah 3,000. Just tekan buy saja. Okey. Dan confirm kita dapat 3,000 kat sini. Kita nampak dah $3,000. Dan macam mana untuk kita claim kita punya rebate tu tadi? Pergi kepada Lucky Spin ni tadi. Pastikan tuan-tuan dan perempuan dapatkan greeting card ni daripada leader masing-masing Apabila dah dapat ni, just tekan use saja. Okey, automatik kita punya sistem ni akan dikira dari mana kita layak untuk menerima 690 rebate ini dikira sebagai satu AFX ni mana satu AFX ni sekarang ni nilai dia adalah $13, di mana sekarang ni kita dapat $53. Jadi kita just tekan confirm saja dekat sini. Apabila kita confirm saja, dan kita punya USDT tu automatik dah masuk ke asset. Okey, kita pergi terus ke bahagian asset. Okey, nampak tu tuan-tuan dan puan-puan, terus masuk rebate tu dekat AFX ni tadi. Jadi sekarang saya nak ajar cara macam mana pula nak jual Okey, just klik pada VIP. Okey, klik pada AFX coin ni tadi, right? So dekat sini akan ada dua button, iaitu extract dan juga sell So kita nak jual, kita klik button sell dan kita masukkan jumlah yang kita ada sekarang ni 53.068. Okey, sekarang ni kita akan terima lebih kurang dalam 689 rebate yang kita terima daripada tadi tu. Kita confirm saja, automatik kita akan dapat USDT kat dalam kita punya asset tu tadilah. Tapi saya sarankan better jangan jual dulu. Pasal apa? AFX sekarang ni tengah buat peningkatan harga yang sangat pesat. Okey, baru saja minggu lepas harga dia adalah $11. Lepas tu jadi $12. Sekarang jadi $13. Bayangkan tuan-tuan. Okey, kita kumpul harga FX ni jadi 100. Apa yang berlaku dengan kita punya coin ni tadi? Bayangkan 100 kali dengan 53 lah tuan-tuan, jadi 5,300. Itu untung yang kita simpan AFX coin ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Selamat, itu saja daripada saya. Terima kasih.